Ada soalan tanya aku hari tu. Lepas tukar exhaust, recall enforce ni ada motor rasa sebu dan lembab-lembab sikit. Okey, pada pandangan aku lah, sebab jawapan ni lain-lain tau. Siap radio lain-lain jawapan. So kalau aku jenis motor berat sikit, pasal aku ada crash bar, ada top box. So aku jarang gila layan top speed. Tapi kalau kau tanya aku dari segi torque atau pick up, sebenarnya sama je. Bagi aku sama je. Nak capai 100 senang gila. Senang gila nak capai 100. So bagi aku tak ada masalah exhaust baru ni. Tapi kalau yang jenis layan top speed, sebab aku jarang gila layan top speed, so aku tak rasa sangat perubahan top speed tu. Senang gila dapat 100, 110. Bagi aku okey lah exhaust ni. Okey je. Tapi boleh logik juga kalau dia tak okey. Maksud aku bukan tak okey, maksud aku je, sebab benda ni kena ukur dengan dyno tau. Kalau kita nak try, aku tak boleh main feel-feel je. Tapi susah kalau nak main feel-feel ni, kena dyno. Oh, nampak perubahan tu. Kalau setakat cakap-cakap susah juga. Mesti dapat 120. Senang-senang. Tak, kau nak lebih kena tunduk sikit lah. Okey je lah bagi aku. Tak ada masalah lah. Jawapan aku lah. So boleh je tukar exhaust recall tu. Sedap lah.